Coach Staff Digital Coach Staff Digital Digital marketing, business booming. Dari idea kecil jadi income berlini. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff Digital Coach Staff Digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan kat depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital Coach Staff Digital. Nak percaya jangan lengah. Coach Staff sentiasa sedia nak ajar. Coach Staff Coach Staff Digital boss, tak ada siapa boleh lawan. Coach Staff datang semua jadi senang. Coach Staff Digital Coach Staff Digital. Digital marketing, business booming. Dari idea kecil jadi income berlini. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff Digital Coach Staff Digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan kat depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital Coach Staff Digital. Nak percaya jangan lengah. Coach Staff sentiasa sedia nak ajar. Coach Staff Coach Staff Digital boss, tak ada siapa boleh lawan. Coach Staff datang semua jadi senang. Coach Staff Digital Coach Staff Digital. Digital marketing, business booming. Dari idea kecil jadi income berlini. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff Digital Coach Staff Digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan kat depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital Coach Staff Digital. Nak percaya jangan lengah. Coach Staff sentiasa sedia nak ajar. Coach Staff Coach Staff Digital boss, tak ada siapa boleh lawan. Coach Staff datang semua jadi senang. Coach Staff Digital
kembali nih. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff digital. Coach Staff digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan ke depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital. Coach Staff digital. Waalaikumsalam Anas Ali. Terima kasih. Baik, insyaAllah kita akan bermula sebentar lagi. Terima kasih semua. Kalau dapat boleh share kepada kawan-kawan yang lain, share dekat grup-grup yang lain, insyaAllah boleh membantu juga. Hari ni kita nak belajar tentang AI, antara yang terbaru juga sebenarnya kita nak belajar ni. Okay guys, jom share pada kawan-kawan yang lain, tap screen dan share pada kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Kita nak ramai yang dapat bantu sahabat-sahabat yang lain juga ni. Jom. Okay, insyaAllah kita akan mula sebentar lagi untuk kita nak belajar. Siapa boleh lawan? Coach Staff datang semua jadi senang. Coach Staff digital. Coach Staff digital. Digital marketing, business booming. Dari idea kecil jadi income beli. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan ke depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital. Coach Staff digital. Nak berjaya jangan lengah. Coach Staff sentiasa sedia nak ajar. Coach Staff. Coach Staff. Digital boss, tak ada siapa boleh lawan. Coach Staff datang semua jadi senang. Coach Staff digital. Coach Staff digital. Digital marketing, business booming. Dari idea kecil jadi income beli. Coach Staff ajar cara simple tapi power nak percaya. Join now, jangan cover. Coach Staff digital. Coach Staff digital. Setiap langkah Coach Staff tunjuk jalan. Tak perlu takut kejayaan ke depan. Belajar teknik, follow step sampai jadi digital business masa depan. Kau ready? Digital. Coach Staff. Waalaikumsalam Cik Tim Langkawi. Semalam pun ada hari ni masuk lagi. Alhamdulillah. So boleh share kepada kawan-kawan. Boleh klik button share. Dan lepas tu share pada kawan-kawan yang lain. Kita nak mula sebentar lagi, insyaAllah. Hai Quick Siu Chow. Apa khabar? Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? So, saya harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat. So, insyaAllah hari ni kita jumpa lagi, kita nak belajar lagi sesuatu yang mungkin baru buat anda, mungkin sesuatu yang dapat bagi manfaat kepada anda. Guys,
Sebenarnya bila kita nak masuk majlis ilmu ni, kalau lebih ramai masuk majlis ilmu ni lagi best sebenarnya. So jadi saya harap, saya minta sangat anda semua bantu saya untuk kita bantu juga kawan-kawan kita yang lain, usahawan-usahawan yang lain. So kita boleh repost, kita boleh share, kita boleh tap screen, alright. So saya nak minta bantu sangat supaya kawan-kawan yang lain pun dapat ilmu ni. Sebab ilmu yang saya nak share ni mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. So jadi kalau ada yang tak tahu lagi tu, mungkin dapat bagi manfaat yang banyak pada mereka. So apa lagi yang kita boleh bantu sahabat-sahabat kita? Kita nak ajar, mungkin kita tak mampu nak ajar, tetapi kita boleh share sesi ni untuk mereka, sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat belajar juga sesuatu yang baru. Okay, alright guys, pada kawan-kawan yang baru bersama dengan saya, yang baru kenal saya, kenalkan, saya adalah Coach Staff, alright. So jadi mungkin dekat sini anda boleh pergi kepada button yang paling atas sekali, ada button tambah. So anda boleh klik tambah dahulu. Okay, ada button tambah, so anda boleh klik kepada tambah dahulu. Ni penting sangat ni. Kenapa? Sebab button tambah tu nanti anda boleh dapat notification dekat situ. Penting sangat. Okay, so jadi anda boleh klik pada button tambah tu dan anda boleh berkawan dengan saya. Hai coach, malam ni ilmu baru lagi ke? Ya, lebih baru lagi. Bukan lebih barulah, maksudnya antara yang terbaru. Okey, antara yang terbaru. So jadi sahabat-sahabat semua, saya minta bantu sangat kalau boleh kita share kepada kawan-kawan yang lain. Kalau dapat lebih ramai lagi yang dapat ilmu ni, lebih baik. Sebab kita ni sebagai seorang usahawan, kadang-kadang kita nak ajar orang, kita tak mampu. Kadang-kadang kita pun tak tahu kita nak ajar macam mana. Jadi apa yang kita boleh bantu sahabat-sahabat kita yang lain adalah kita share ilmu-ilmu, majlis-majlis ilmu yang ada begini. Alright. So jadi saya harap kawan-kawan semua dapat share, dapat repost supaya sahabat-sahabat usahawan yang lain dapat belajar bersama-sama. Okay, alright guys, sebelum saya nak bermula ni, saya nak tahu juga ni, berapa ramai kawan-kawan saya dekat sini, sahabat-sahabat yang masuk live ni, yang anda baru pertama kali kenal saya. Boleh tak tolong komen 1? Yang pertama kali kenal saya, right, saya nak minta komen 1. Saya nak tahu juga ni kan, yang baru kenal. Right. Kalau yang dah lama kenal tu, kita komen 2. Yang dah lama kenal, masuk dah lama kenal tu dah pernah masuk lah sesi saya sebelum ni. Yang tak pernah masuk sesi saya sebelum ni, komen 1. Okay. So jadi saya tahulah. Okay, terima kasih ada Puan Ruby, Puan Fatimah, ada Kuwani, ada Jai, ada Miss Chiu, alright, ada Tuan Hizam dah pernah join. Okay, ada Cik Tin dah pernah join. Okay, so ada lagi tak? Kawan-kawan yang dah pernah join sebelum ni dan dia datang, dia repeat balik. Datang repeat balik lain macam dah macam buat bisnes lah kita repeat sale balik. Alright, sambil masak tengok live ko. Boleh, tak ada masalah. Kalau dapat sambil buat sekali, lagi best. Sebab hari ni saya nak tunjuk pada anda praktikal. Bagaimana kita boleh buat sesuatu dengan lebih luar biasa lagi dengan menggunakan AI yang ada, yang terbaru ni. So jadi sekali lagi pada sahabat-sahabat yang baru masuk ni, so saya nak minta sangat kepada anda, kita bantu usahawan-usahawan yang lain. Nak bantu macam mana? Bantu dengan kita share supaya kawan-kawan lain dapat juga masuk dan juga belajar. Okay guys, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar apa? So yang pertama, insya-Allah saya nak tunjukkan hari. Alright, nak belajar apa? Okay, so hari ni kita nak belajar apa? So ni yang paling penting lah So jadi anda kena tahu dahulu, hari ni kita nak belajar apa. So antara benda yang saya nak tunjukkan kepada anda hari ni, kita nak belajar buat poster. Buat poster 1 minit siap. Okay, kita nak belajar buat poster 1 minit siap. Boleh tak? Macam mana? Okey ke tak okey rasanya tajuk hari ni? Best ke? Best nak tahu ni kan. Kita nak belajar buat poster 1 minit siap. Kita nak belajar ni
Alright, so jadinya dekat sini kalau anda dah ready, jom kejap lagi kita dah nak bermula dah ni. Kita nak belajar nak buat poster 1 minit siap. So jadi bila dah 1 minit siap tu, macam mana kita nak bahagi lagi best lagi poster tu. So yang inilah yang kita akan belajar. Nanti ada orang yang cakap, alamak, poster ni biasa sangat lah. Saya pun expert. Kalau anda dah expert, mungkin anda tak sesuai. Tapi kalau anda belum expert lagi, saya nak bagi anda jadi macam expert. Alright, contohnya ini antara poster terbaru saya buat. Okay, ini antara poster terbaru saya buat. So yang ini. So tapi jangan tengok yang background ni. Background ni saya tukar. So jadi dia bagi saya satu design yang dah siap. Ini buat dia 1 minit dia dah selesai. So yang inilah antara benda yang kita akan belajar. Kita nak buat macam mana nak buat design ni 1 minit, poster tu dah siap. Poster ni boleh guna untuk apa? Macam-macam poster kita boleh buat. Macam-macam poster kita boleh buat. Tapi apabila anda dah tahu sahaja cara dia macam mana, so insyaAllah kita akan belajar dan kita akan nampak nanti, oh macam ni cara dia, senang betul lah. So maksudnya macam tu. Okay, alright, boleh. So jadi kawan-kawan yang lain, adakah anda dah ready? Sebab kita dah nak bermula. Terima kasih ramai yang masuk ni, tap-tap screen dan juga boleh share pada kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain pun dapat manfaat sebab kita nak belajar sekali ni. Okay, boleh ke? Alright, cantik. Ready. So komen ready. Okay, saya nak tengok. Alright. So hari ni apa yang kita nak buat adalah kita nak fokus untuk kita nak buat poster. Bila kita nak buat poster ni, kalau dulu-dulu kita nak buat poster, kita akan ambil masa mungkin 20 minit kita nak berfikir, nak dapatkan idea kan. And then lepas tu kita nak masukkan image dan yang lain-lain. Tapi hari ni saya nak tunjuk pada anda macam mana cara yang mudah. So cara yang mudah ni kita boleh lakukan dekat smartphone dan kita boleh lakukan dekat dalam laptop. Saya pun kadang-kadang lupa juga. Tu yang panjang sikit dalam tu kan. Okey, ataupun kita boleh menggunakan laptop ataupun desktop kita untuk kita belajar ni. Alright. Tapi yang paling best adalah desktop ataupun laptop. Ini yang paling best. Okey. Kat mana kita nak belajar? So, kita nak masuk satu tools yang semua orang tahu. Rakyat Malaysia semua orang tahu. Tapi cuma mungkin ramai yang tak tahu macam mana cara nak buat. Okay? So, apa yang kita nak buat? Kita nak masuk kepada canva.com. Jom guys. Jom guys. Kita nak masuk ke dalam canva.com. Kita nak belajar, kita nak masuk dalam canva.com. Alright. Nampak macam biasa Canva ni. Okey, tetapi saya nak tunjukkan pada anda yang luar biasa. Nampak macam biasa, tapi saya nak tunjukkan pada anda yang mungkin luar biasa untuk anda. Okey, alright. So, jadi anda boleh masuk dahulu ke dalam canva.com. So, dah masuk ke belum ni guys? Mai habaq dulu, Mai bagi tahu, Mai komen sikit. Nanti takut ada yang tertinggal, takut ada pula yang tanya, ni nak pakai apa? Ni nak buat macam mana? So jadi kalau misalnya kalau anda dah masuk, Mai bagi tahu. Alright, dah masuk Canva coach, bagi tahu macam tu. So jadi saya pun tahu yang anda dah masuk. Okey. Alright, Mai komen sikit, saya nak tahu dah masuk ke belum ni? Diam je ni. Dah masuk. Alright, seorang je yang dah masuk, yang lain-lain tak tahu apa cerita ni. Tak apa, tak ada masalah. Alright, kalau tertinggal, saya pun tak nak repeat lagi lah kan. Tanya tak jawab ni. Okey, alright. So jadi bila kita dah nak bermula, so kita nak buat supaya jadi sangat mudah. Okey, supaya jadi sangat mudah. So apa yang kita nak buat? First kali kita pergi kepada Canva AI. Okay guys, first kali kita pergi kepada Canva AI. Nampak tak anak panah saya ni, cursor saya ni? Nampak ke cursor saya ni? Nampak ke cursor saya ni? Alright, tolong bagi tahu nampak ke tidak cursor saya ni? Harap-harap nampaklah cursor saya ni Okay, so anda klik kepada Canva AI. Alright. So, bila anda klik kepada Canva AI, so kat sinilah banyak yang kita nak buat berkenaan dengan Canva AI. So, saya yakin mungkin anda dah biasa, mungkin anda tak biasa. Tapi, kadang-kadang ada juga yang tak pernah menggunakannya. Ini saya jumpa banyak kali.
Kan, saya pernah jumpa yang diorang kata, oh kami dah tahu dah pakai Canva, kami dah expert, kami dah belajar dah. Wah, tapi bila saya tunjukkan, tiba-tiba kata tak tahu pula. So jadi tak apa, kita belajar lagi. Alright, lepas kita dah klik kepada Canva AI, apa yang kita nak buat? So kita nak bina image dahulu. Alright, sebab bila kita nak bina image, kita nak buat dia punya design tu, kita boleh dapat image dan boleh dapat design. Okay, so jadi kita klik pada bahagian image. Kita klik pada bahagian image. Okay, ya betul, tak pernah lagi habak kat hang. Apa benda tu, Tuan Abraham? Alright, okay, so jadinya kita pilih pada image. Style ni kita pakai non sahaja, tapi non tak best lah, kita pakai bokeh lah pakai bokeh. And then lepas tu kita pilih dia punya aspect ratio dia ni 1/1. Alright, kita pilih aspect ratio dia adalah 1/1. Okay, so saya ulang balik, kita pergi pada Canva AI, kita pergi kepada bahagian image, and then lepas tu kita pilih bokeh. Bokeh ni antara yang tercantik lah. Bokeh ni tahu tak bokeh ni? Bokeh ni kita nak bagi nampak macam ni. Ni macam ni. Nak bagi dia nampak meriah sikit kat belakang ni. So contohnya lah bila kita klik ni, bokeh ni, nampak tak? Belakang-belakang ni yang nampak ada cahaya-cahaya, ni kita panggil dia bokeh ni. So jadi kita nak bagi dia nampak cantik sangat, pakai bokeh. Alright. So jadi dekat sini pilih bokeh, pilih 1/1. Alright. Okay. So selesai yang ini. Alright, lepas tu kita kena tulis kita nak apa. Okay, contoh saya nak lady with portrait image, portrait image, smile, SMILE, smile. Okay lah, lady hijab with portrait image and smile. Kita ambil simple. Okay, and then lepas tu saya enter sahaja. Okay, saya enter sahaja. Right. So bila saya enter, anda akan nampak dia akan keluar 4. Dekat anda mungkin keluar 3 lah, tetapi sebenarnya dia keluar 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so dia akan keluar macam ni. Alright, so dia akan keluar 4. Okay, so dapat tak? Macam mana? Kawan-kawan dapat tak? Alright, kawan-kawan dapat ke? So saya nak tahu juga ni, semua dapat ke? Semua boleh follow ke? Alright, so saya harap semua boleh follow. Alright, sempoi dapat, cantik. Alright, so kita buat prompt simple-simple je. Prompt ni kalau nak cerita pasal prompt panjang cerita dia. Tetapi saya nak cuba yang simple-simple sahaja. So anggaplah kita nak buat satu poster dengan menggunakan gambar wanita ni. Contohnya lah dapat ngam, dapat cantik. Okay, alright. Alright, pada kawan-kawan yang baru masuk, jangan lupa tag screen, share pada kawan-kawan yang lain mungkin nak belajar Alright. So apa yang kita nak buat? So dia ada 4 image dekat sini yang dia berikan kepada kita. So jadi saya pilih satu image yang saya suka. Saya pilihlah satu image yang saya suka. Laju coach. Oi, betul ke laju ni? Saya tunggu dah ni. Kan? Saya tunggu dah ni. Ni saya tengah tunggu dah ni. Tadi kita dah prompt lady hijab with portrait image and smile. Alright. And then lepas tu dia keluar dekat sini gambar-gambar wanita lady hijab. Alright. Okay. Seterusnya, bila dah keluar ni, tengok saya tengok saya kawan-kawan, tengok saya. Maksud saya, jom kita laju sikit. Ramai kawan-kawan dekat sini, Tuan Fahmi, kau laju kan, marah diorang dia kan. Okay. Alright. Okay, dah tu. Tak laju sangat. Kalau slow nanti lambat pula. Betul. Okay. And then, lepas tu, bila kita dah ada mana image yang kita suka, kita klik dekat tengah-tengah. Jangan pergi edit Jangan pergi edit. Pergi dekat tengah-tengah ni. Kita klik pergi dekat tengah-tengah ni. So, dia akan keluar begini. Dia akan keluar begini. Sama ke sama? Dia akan keluar begini. Sama ke sama? Tolong confirm dahulu. Sama ke sama? Dia akan keluar lebih kurang begini. Sama ke sama? Tolong confirmkan dahulu. Saya nak tahu pada siapa yang memang dah buat bersama-sama, sama ke sama?
Alright, dia akan keluar interface macam ni. Alright, sama ke sama? Alright, so saya anggap sama lah Alright, okay. So bila dia dah keluar interface yang macam ni, anda akan tengok dekat sebelah kanan anda akan tengok kat sebelah kanan, dia tulis dekat sini, make a poster. Ini rahsia dia. Dia akan keluar dekat sebelah kanan ni, dia tulis make a poster. Right, saya tunggu sekali lagi. Dia akan keluar dekat sebelah kanan ni, dia tulis make a poster. Okay. So kita klik make a poster ni. Okay, nampak tak? So bila kita klik make a poster ni, automatic dia akan buatkan sampel poster untuk kita. Dia akan buatkan sampel poster untuk kita. So inilah yang best ni sebenarnya. Inilah keajaiban dunia kawan-kawan. Terus nampak tak poster? Padu ke padu ni saya nak tanya pada anda. Alright, wow ke wow? Okay, dia terus adakan poster untuk kita. Guys, kalau misalnya kita tidak mengira, kita tidak tengok balik kan yang sebelum-sebelum ni, anda rasa berapa minit boleh siap? Sangat cepat. Tak sampai 1 minit pun boleh siap. Okay, tak sampai 1 minit dah siap dah poster kita guys. Alright, inilah keajaiban dunia. Okay, inilah keajaiban dunia. Di mana dengan satu image yang ada dekat sini yang kita buat tadi tu, dia terus ada kita punya poster dia. Okay, pada coach, jumpa lagi kita lepas kursus. Kursus mana tu Ki? Tuan Abraham Subhanallah, terima kasih. Okay, alright. Okay, kursus mana tu? Nak tahu juga. Alright. So jadinya sekarang ni dia berikan kita 4 poster yang kita nak. So kalau saya tengok kat sini banyak poster ni. Dia terus buatkan kita. Kalau kita rasa macam tak puas hati lah kita rasa macam tak puas hati lah, kita nak design lagi lah. Okay, so anda boleh tengok dekat sini, dia tulis kat sini make poster, more poster design. Dia tulis kat sini more poster design. Dekat sini dia tulis. Anda klik sahaja, dia akan keluarkan lagi banyak lagi poster-poster design yang ada. So di mana dia akan keluarkan 4 lagi pilihan pada anda. Di mana tadi anda dah ada dah pilihan yang ini, dia dah buatkan untuk anda. So sekarang dia buatkan lagi. Dia buatkan lagi sekarang. Right. Okay. So jadinya dekat sini kita akan nampak macam apa yang terjadi. Malam ni guna app apa? Kali ni Canva pula. Okay. Kolegano TD1303. Kolegano Alright, selamat jumpa lagi. Okay. Alright. Nampak tak? So jadi dia akan bagikan kita poster yang lain pula guys. Ya Allah. Betapa mudahnya hidup kita. Guys, dulu kalau kita nak buat poster berapa lama? Kan? Ada orang yang buat poster 2-3 jam. Betul tak kan? Setuju tak saya tanya pada anda? Kalau dulu kita buat poster kadang sampai 2-3 jam. Sekarang kita buat poster tak sampai seminit dah siap dah. Tak sampai seminit dah siap dah guys. Alright? So bermula daripada kita hasilkan image, and then lepas tu kita minta poster, and then lepas tu dia hasilkan poster. Kalau kita nak lagi poster, kita klik more poster design, dia keluarkan lagi. Dan dekat sini, kalau misalnya anda nak tukar theme, anda nak tukar theme pula, tema pula kan, anda nak tukar, anda pergi kepada which modern color theme. Anda klik pula which modern color theme, anda klik kat sini. So bila anda klik dekat sini, dia akan keluarkan lagi idea-idea design yang lain. 12 design dalam masa tak sampai 5 minit. Apa lagi yang diperlukan dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan? Lain macam ayat So inilah yang kita belajar hari ni. Siapa yang mula daripada awal, anda akan nampak macam mana mudahnya kita nak buat poster hari ni. Alright, so nampak lah. So sekarang
dia dah berikan kita 12 poster untuk kita buat. Kawan-kawan, boleh tak buat 12 poster? Alright, boleh tak buat 12 poster dalam masa kurang daripada 5 minit? Boleh tak? Saya nak tanya pada anda, boleh tak buat poster kurang daripada 12 poster kurang daripada 5 minit? Kawan-kawan, boleh tak buat? Rasa-rasanya lah kan. Nak tanya ni, boleh ke? Boleh ni sebenarnya kan. Alright. Okay, terima kasih semua yang komen. Terima kasih yang masuk. Alright. Coach, poster ni boleh edit? Boleh. Sekejap lagi saya tunjuk. Alright, kejap lagi saya tunjuk. Terima kasih semua yang masuk So kalau dapat share pada kawan-kawan pada kawan-kawan yang nak belajar, okey. Puan Moshidawati dia bagi tahu boleh. So maksudnya kalau dalam keadaan biasa dia boleh hasilkan 12 poster. Lain macam ni, power gila ni kan. Alright. So, terima kasih semua yang masuk, boleh share pada kawan-kawan untuk kita belajar lagi So jadi sekarang ni kita dah ada 12 poster. So maksud daripada awal tadi, poster yang pertama, poster yang kedua ni, yang poster yang 4 poster pertama, and then 4 poster yang kedua dah ada 8, dan 4 poster yang ketiga dah ada 12. So bermaksudnya kita dah hasilkan 12 poster dalam masa 5 ke 10 minit sebelum ini dengan cara yang sangat mudah. Okay. Alright. So jadi bila kita dah share ni, kita dah dapat poster ni kan. Alhamdulillah. Okay, poster kita dah ada. So jadi sekarang ni kita nak macam mana? So kalau misalnya kita nak nampakkan dia nampak lebih cantik, kita boleh minta lagi poster dan kita boleh letakkan with minimalist yang lain-lain. Okay. Seterusnya apa yang kita nak buat? So kita nak pilih poster mana yang kita nak masukkan. Dan juga lepas tu, alright, lepas tu kita boleh buat design. Ni best. Part ni saya suka. Alright. Okay, so anda boleh pilih satu poster yang anda nak. Okay, anda boleh pilih satu poster yang anda inginkan. Mana poster yang anda nak tadi, yang anda dah buat, anda boleh pilih. Dan lepas tu anda klik saja kepada bahagian pencil ni. Alright. Okay, anda boleh pilih dan lepas tu anda klik pada bahagian pencil ni. Alright. Anda boleh klik pada bahagian pencil ni untuk kita edit. So dia akan keluar lebih kurang begini. Sebenarnya anda boleh edit ni. Yang ini anda boleh edit, ini anda boleh edit balik, yang ini anda boleh edit balik, ni pun anda boleh edit balik. Inilah keajaiban dia. Alright. Tetapi kalau nak lagi best sebenarnya kita boleh edit guna use Canva editor. Kejap lagi kita masuk Cuma sekarang saya nak tunjukkan pada anda dekat sini. Alright, anda boleh edit color dia sekali. So anda boleh pilih anda nak color yang macam mana. Ni nampak ni banyak pilihan color-color yang diberikan kat sini. Anda nak color yang macam mana, anda boleh pilih. Okay, so ada macam-macam color ada dekat sini yang anda boleh matchingkan dan anda boleh sesuaikan ikut keinginan anda. So anda boleh buat kat sini. So ini best. Alright. Canva ni yang free ke yang subscribe? Ini yang free saja. Saya tunjuk yang free je semua. Okay. So yang ini kalau anda nak tukar color. So anda boleh tukar color poster anda awal-awal untuk mudahkan. Sebab bila kita pakai yang ini, so dia akan switching color ni. Tengok ni kawan-kawan semua boleh tengok ni So kat sini dia ada tempat untuk kita switch color ikut semua color yang dia ada. Contoh, saya klik sekali, dia tukar color. Saya klik lagi, dia tukar color lain. Saya klik lagi, dia tukar color lain. So ini fungsi dia. Bila anda guna button ni, dia memudahkan anda untuk nak tukar color apa yang anda nak. So jadi anda tak adalah macam stres sangat. Anda nak tukar color ni tak jadi, tukar color ni tak jadi kan. Dia tak stres sangat. So jadi anda boleh try Okay. Contoh, saya dah okey dah dengan color ni. Dengan color ni, saya dah okey dah. Contohnya, okay. So, apa yang saya buat adalah, saya pergi kepada Use Canva Editor. Okay. Dekat sebelah kanan ni, dia ada yang namanya Use Canva Editor. Saya ada yang namanya Use Canva Editor. So, anda klik saja kepada Use Canva Editor. So, dia akan keluarkan
interface yang sama macam mana anda buat Canva sebelum ini. Okay. Alright, contoh kalau kat sini saya nak bagi tahu, saya tuliskan tajuk dia. Tajuk dia adalah AI for pejabat. Contoh, okay. And then daripada saya, by Coach Tough. Alright. And then dekat sini, okay, semuanya siap dalam 1 minit. Full power, Alright. So, siapa dia punya trainer? So, saya letakkan kat sini, trainer. And then saya tukar kat sini. Okay, Coach Tough. Alright. 9 pagi 5 petang, mini auditorium, bla 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 bla. Okay, kat sini saya letak kat sini. Alright, www. Contoh macam tu. Okay. Alright. So, jadi siaplah poster saya. Ya Allah, sangat senang. Okay, sangat senang untuk kita nak siapkan poster yang ada dengan menggunakan Canva AI. Guys, macam mana anda rasa? Best ke best? Komen sikit, saya nak tahu ni kan. Macam mana anda rasa? Best ke best ni? Saya nak rasa macam mana? So, hasil dia macam mana? So, inilah hasil dia. So, anda boleh hasilkan daripada Canva sahaja. Right? So, ini adalah step yang pertama. Ini step yang pertama, kita gunakan daripada image. Alright. Dia ada 2 step tau. Ada 2 step. So, ini step pertama, kita gunakan daripada image dan kita jadikan dia poster. Saya nak tunjukkan step yang kedua. Okay. Mestilah best dari coach. Puan Yong Syuhaida. Lama tak jumpa kan? Lama tak masuk kelas tu. Alright. Okay. Kakak Dulang best. Nur Kai best. Alhamdulillah, best sangat. Alhamdulillah. Alright. So, nanti kita akan belajar lagi. So, tadi kita belajar daripada image, kita tukar jadi poster. Now, kita nak pergi kepada teknik yang seterusnya. Pada kawan-kawan yang baru masuk, Alhamdulillah, saya dah tunjukkan teknik yang pertama. Guys, okay, repost lah, share lah pada kawan-kawan yang lain supaya ramai lagi masuk, ramai lagi dapat manfaat untuk sesi yang ini. Boleh tak tolong share dahulu, okay? Boleh tak share dahulu, okay? Kita nak belajar apa? So, inilah yang kita nak belajar. Kita nak belajar buat poster 1 minit siap. Ini kita nak belajar. Tadi kita dah belajar teknik yang pertama. Cara yang pertama. Kita dah belajar teknik yang pertama. Cara yang pertama. Alright. So, jadi kali ni kita nak belajar pula teknik yang kedua. Cara yang kedua. Macam mana kita nak hasilkan poster dengan 1 minit siap. Okay. So, dia ada teknik yang pertama, dia ada teknik yang kedua. Now, saya nak share kepada anda teknik yang kedua. Macam mana? Dah ready ke belum ni? Saya nak tanya ni kan. Mai tap screen, share pada kawan-kawan yang lain. Kita usahawan, kita banyak grup usahawan. So, jadi anda share kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah anda pun akan dapat rezeki di mana mungkin rezeki anda daripada kawan-kawan yang anda bantu. Okay? Alright, saya yakin mungkin kalau misalnya anda nak mengajar, mungkin sukar buat anda. Tetapi kalau anda rasa anda tak boleh, so anda boleh share. Alright, anda boleh share pada kawan-kawan usahawan yang lain supaya mereka pun boleh dapat ilmu ni. Alright, so simple je. Dalam hidup kita ni sebenarnya kalau kita nak sukses, salah satunya adalah kita kena bantu lebih ramai orang lagi. Okay, boleh ke boleh? Alright. So kita nak bermula untuk cara yang kedua. Are you ready? Adakah anda dah ready semua ni? Nak tahu juga ni kan? Adakah anda dah ready? Ready? Adakah anda sudah ready? Alright, adakah anda sudah ready? Saya juga mau tahu. Adakah anda dah ready? Alright. Ira Nazirah Ngah, dia bagi tahu dah ready. Okay, cantik. Okay, Cik Tim dah ready. Okay, Kak Gebu dah ready. Miss Siti dah ready. Alright, so kita pergi kepada
teknik yang kedua. Alright, kita pergi pada teknik yang kedua. Alright. So, teknik yang kedua macam mana? Sama juga, kita masuk ke dalam Canva kita. Alright, kita masuk ke dalam Canva kita. So, ini kita akan pergi kepada teknik yang kedua. Tadi kita belajar teknik yang pertama. So, kali ini kita belajar teknik yang kedua. Untuk hasilkan poster 1 minit siap. Alright. So, bila kita masuk, pergi pada bahagian home. Pergi pada bahagian home, kita masuk dan kita terus pergi kepada yang namanya Canva AI. Kita pergi yang namanya Canva AI. Alright. Kawan-kawan, siapa-siapa yang nak belajar lagi, anda boleh pergi kepada profil saya. Kat dalam profil saya tu, anda boleh jumpa grup-grup yang selalu saya mengajar percuma. Okay, boleh pergi pada profil saya. Okay, so kita pergi kepada Canva AI. Alright. So, anda klik kepada Canva AI. So, bila anda klik pada Canva AI, dekat sini anda kena betul-betul tengok. Okay, jangan terlepas. Dekat sini anda kena betul-betul tengok, jangan terlepas. Jangan buat benda lain. Takut anda terlepas nanti. Okay, alright. So, anda pergi pada Canva AI dan anda pergi kepada design. Okay, kawan-kawan semua, anda pergi kepada design. Alright, anda klik kepada bahagian design. Alright. So, dekat dalam bahagian design ni, anda nak buat untuk apa? Okay, so macam saya bagi tahu tadi, so kita nak buat untuk poster. Poster tu kita nak pakai untuk social media. Alright, poster kita nak pakai untuk social media kita. So, jadi kita klik social media dekat sini. Okay, kita klik social media di sini. Alright. So, kita klik social media. Setelah kita klik social media, alright, dia akan tanya format. So, kita nak buat format apa? So, kita nak buat format apa? Alright. So, jadi anda kena pilih anda nak format yang mana. Okay, contoh kalau anda nak Facebook cover, Facebook post, Instagram post, okay, dan yang lain-lain. So, apa yang anda nak buat? Okay, contohnya saya nak buat untuk Instagram post. So, jadi kita pilih Instagram post. Alright, kawan-kawan, alright, boleh tengok ni So, saya pilih Instagram post. Alright. Setelah dah pilih Instagram post, dekat sinilah kita kena tulis prompt dia. Alright, kawan-kawan semua kena tengok prompt ni betul-betul Tengok prompt ni betul-betul supaya anda boleh buat sama-sama. Okey, tengok betul-betul prompt ni supaya anda boleh buat sama-sama. Alright, so bagaimana? Yang pertama, disebabkan kita nak buat poster, so kita kena ada title. Okay, title. So, title dia apa? Contoh, saya buat kat sini, AI for nurse. Susah betul. AI for nurse. And then, lepas tu, saya tutup balik, saya pakai koma dekat sini. Saya tutup balik, saya pakai koma. So, saya tulis kat situ title, lepas tu double dot, saya tulis kat situ AI for nurse. Contohlah, tak nak lah. AI untuk office lah, baru best. Okay. And then, lepas tu saya letak koma. Koma ni untuk apa? Koma ni untuk penutup. Alright. And then, itu tajuk dia. So, lepas dekat tajuk tu, kita nak bagi tahu date. Okay, date. Sama juga, double dot, kita letakkan 26 November. Okay, 2025. Okay, so kita letak koma sekali lagi. Alright, so and then, lepas tu kita letak location. Saya letak zoom je. Okay, so, and then lepas tu, kita letak theme. Theme ni tema dia. Tema dia kita nak apa? So, tema dia kita nak classic. Alright. And then kita koma balik, kita tutup. Alright. Dan selepas tu kita nak letak warna, color.
color dia kita nak pakai color apa? So saya nak pakai biru pula. Blue and yellow. Alright. Okay, blue and yellow. Okay, kawan-kawan semua, pastikan ikut sebiji. Pastikan ikut sebiji. Lain macam ni kan. Pastikan anda ikut sebiji. Kalau ada koma, anda ikut koma. Kalau misalnya ada date tu, ada double dot, anda ikut double dot. Kalau anda tak ikut, takutnya nanti lain jadinya. Tak nampak. Okey, saya tunjuk ni ya. Tolong tengok. Okey. So, jadi yang pertama tu title, double dot, AI for Office, koma. Lepas tu date dia, double dot, 26 November 2025. And then koma. And then lepas tu location, double dot, Zoom. And then tema, double dot, classic, koma. Color, double dot, blue and yellow. Okay. So, saya dah tunjuk dah dekat situ. Dia punya prompt dia yang anda kena ikut sebiji. Okay. Setelah anda dah follow, anda dah buat ni. Anda dah follow, anda dah buat. So, dekat sebelah kanan ada bahagian enter dan anda enter sahaja. Okay. Anda enter sahaja. So, dia akan buatkan kita poster. Dia akan buatkan kita 4 poster secara automatik. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, nampak tak? Alright, dia dah berikan kepada kita. Okey, so kita tunggu dia berikan lagi kepada kita. Alright, okey. So jadilah poster dekat situ. Jadilah poster yang pertama, poster yang kedua, poster yang ketiga. Alright. Bezanya apa? Buat siapa-siapa yang dah bersama dengan saya daripada awal tadi, bezanya apa? Bezanya adalah apabila kita menggunakan image daripada awal, poster kita lebih menarik. Tapi apabila kita tidak menggunakan image daripada awal, alright, poster kita akan banyak dalam teks sebenarnya. Itu beza dia. Okay, itu beza dia. Tapi sama juga dekat sini. Nampak tak kat sini Alright, kita boleh minta more design. So, kita pergilah, kita minta lagi more design kat sini. So, dia akan buatkan design lagi untuk kita. Dia akan berikan lagi design untuk kita supaya kita boleh pilih design mana yang kita nak. Kita boleh pilih lagi design mana yang kita nak dan kita perlukan. Alright, so nampak dia keluarkan lagi design dekat sini. Dia keluarkan lagi design yang ada. Okay. Alright, nampak dia keluar kat sini. So ni dia keluar design ni. Alright, dia keluar design ni. So macam-macam. Okay. And then lepas tu dekat sini dia beritahu add a illustration of the virtual meeting. So kita add sekejap. Kita cuba tengok apa jadi. So kita minta lagi. Dan dia akan berikan kepada kita design-design yang mungkin kita minat. Ataupun at least design tu kita suka dan kita boleh adjust sedikit. So itu yang dia akan berikan kepada kita. Kawan-kawan, macam mana? Mantap ke mantap ni? Saya nak tanya ni kan. Okay, nampak tak? So dia akan buat dengan lebih menarik lagi. Macam mana kawan-kawan? Mantap ke mantap ni? Saya nak tahu ni kan. Main komen sikit. Mantap ke mantap ni? Okay. So jadi kita dah dapat banyak design. Banyak design yang kita dapat. Terima kasih semua yang komen. Alright. Okay. So kita dah dapat banyak design. Sama juga seperti yang pertama. Okay, sama juga seperti yang pertama. So kita klik sahaja kepada bahagian yang ini. So kita klik kepada bahagian yang ini. Dan juga dekat sini pun sama juga. Kita boleh tukar color kita. Kita boleh tukar teks kita. Nampak Kita boleh tukar teks. Kita boleh tukar color yang kita nak. Alright, nak tukar macam mana? Klik dekat sini. So anda boleh pilih mana-mana color yang anda suka. Cuma color ni saya memang dah minat. So, saya tak tukar lah warna ni kan. So jadi apa yang saya buat kat sini, AI for Office. So saya tulis kat sini.
Alright, discover how AI to hands on, bla 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 bla. Okay, semua dah okay. So jadi kalau saya berpuas hati, apa yang saya buat adalah saya akan pergi kepada use Canva editor. So kita klik kepada bahagian sebelah kanan ni, dia ada use Canva editor. So kita klik dekat sini, use Canva editor. Alright, dan dia akan masuk dekat dalam Canva. Kalau anda rasa dah okey, alright, anda boleh terus share dan juga anda boleh terus download seperti biasa. Anda nak MP4 ataupun anda nak PNG, boleh ikut kesesuaian anda. Okey, terhasillah satu poster yang anda boleh tukar lagi kalau anda nak. Anda boleh masukkan lagi image kalau anda nak. Okey, dalam within beberapa saat sahaja, beberapa minit sahaja, anda dah boleh dapat pelbagai poster. Macam mana guys? So inilah pembelajaran kita hari ini. So hari ini saya share pada anda, alright, macam mana cara nak buat poster dengan pantas, alright, dan membuatkan anda boleh terus buat dan jadi. Okay, so jadi kalau anda rasa anda nak follow saya, alhamdulillah, follow saya, alright, support saya. Okay, so ini adalah hari kedua dalam minggu ni saya buat live. Alhamdulillah saya ada masa sedikit ni, bolehlah saya nak buat live kan. Alright, so kalau anda nak masuk ke dalam grup saya, boleh klik pada bio. Alright, boleh klik dan boleh join dalam grup saya. InsyaAllah ada banyak benda yang saya share kepada anda. Alright, saya share kepada anda tentang pembelajaran up to date yang ada kepada anda. Biasanya saya akan share benda-benda yang update, yang anda boleh belajar dan belajar lagi. Okay, alright. So, itu sahaja daripada saya guys. Terima kasih banyak pada siapa yang bagi gift, pada sesiapa yang follow. Yang belum follow, follow saya. Alright. So, mudah-mudahan sesi hari ni boleh bagi anda manfaat yang jarang-jarang anda dapat. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi seterusnya. Jangan lupa ada button plus dekat atas sekali tu. Anda klik button plus tu, anda follow saya. Sebab bila anda klik button plus ni, insyaAllah, insyaAllah, alright, kalau saya live, anda akan dapat notification dan anda boleh follow. Okay, thank you very much. Nanti nak follow lagi kelas, boleh, tak ada masalah, silakan. So kita jumpa lagi pada sesi seterusnya. Terima kasih semua, kita jumpa. Salam sukses daripada Coach Taf. Alright, saya doakan anda terus sukses dan berjaya. Terima kasih semua.